tumis. Yang kedua saya gunakan sos tiram daripada Maggi. Sesuai kalau you nak buat goreng-goreng, you nak buat perap boleh, you nak buat apa, masakan tumis sayur pun boleh lah. So hari ni saya gunakan ni untuk buat lontong goreng kering. So kita gunakan lebih kurang dalam satu sudu besar saja. Kita masukkan saja. Sos tiram ni dia ada rasa tiram tu sikit. Kemudian dia ada rasa masin, dia ada rasa manis. So you punya tumisan tu lebih wangi, lebih sedap lah. Okay. Next kita ada juga sedikit kicap manis. Dalam satu sudu kecil, 1-2 sudu kecil sajalah. Nak bagi dia balancekan manisan tu. And then kita akan rasakan dengan Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa. Satu lagi, ada orang panggil apa nama lain dia? Secukup rasa, secukup rasa. Bukan ya. Ni yang dalam live ni. Tak. Maggi cukup rasa. Secukup rasa tu bukan kami, tu orang lain katnya. Okay. So cukup rasa dalam satu sudu besar saja. Tambahkan sedikit. Next, kita dah tumis, dah sekasi, warna dia dah cantik. Kita boleh masukkan kita punya lontong. Ni lebih kurang dalam masa 400 gram ataupun satu biji tu yang kita rebus yang besar tu. Just potong-potong saja dan kita tumiskan. So saya masukkan ke sini. Okey. Nasi pik. Bagi dia sekata sikit. And then kita akan masukkan sedikit sayur-sayuran. Saya ada kat sini sawi. Masukkan, habiskan. Lebih sihat, banyak sayur. Ni makan sayur tak ni? Makan sayur seterusnya ni ada orang tak makan. Carrot, tauge. Makan okey, bagus. Saya buat dekat tempat lain, tauge ni orang kata, "Chef, janganlah letak, janganlah letak." Dia tak makan tauge, dia kata. Tak boleh. Saya punya resipi, saya nak masuk juga. So tauge lebih kurang satu cawan macam tu. Habiskan saja. Kita gaul bagi sekata. Nampak tak? Very simple recipe, balance juga. At the same time, kita ada protein, kita ada carbohydrate, kita ada sayur-sayuran juga. Okey. Nampak tu. Timing abang bagus bang. Saya dah nak habis masak dah. Elok timing abang boleh makan sama-sama dengan kita. Okey? Memang boleh. Memang ramai kita datang untuk makan rasa apa yang ada kat sini, betul? So for those yang baru join, untuk pengetahuan tadi, hari ni saya dah masakkan beberapa resipi menggunakan produk daripada Maggi lah. Kalau yang pertama tadi kita ada saffron rice.